Saya sekarang berada di Felda Suharto di Homestay Wak Hassan. Ini saya kat sini saya nak buat MV untuk lagu Takbir Raya. Lagu saya dengan Easter kat Zoro. Berapa bilik ada ni, Wak? Semuanya ada 25 bilik. Termasuk 2 unit homestay lah. Oh, ya homestay-nya mana? Homestay-nya tu lah. Ini homestay A kita panggil je. Ya. Dan mana yang depan kereta tu homestay B. Oh, yang ni kira bilik lah. Ni kira seli lah, kita panggil seli. Seli lah. Tengok sili jom. Boleh tengok. Bila Wak buat ni, Wak? Masa zaman Covid tu. Oh, zaman Covid? Covid je. Oh, Wak buat zaman Covid. Oh, ada 2 katil ni. Katil pun luas. Ada single, ada double. Sewanya berapa ni, Wak? Ya ini apa, kalau kira satu-satu, apa weekend 200. 200. Kalau weekday 180. Biasanya kat kawasan sini diorang buat family day lah, diorang ambil 3 hari 2 malam lah. Cuma Sabtu Ahad. Cuma Sabtu Ahad. Bilik semua sama lah ya. Hampir, yang kalau 3 segi ni hampir sama semua. Ya, hampir sama kan? Bilik pattern sama. Hampir sama. Ini Homestay Wak Hassan kat Felda Suharto. Kalau buat family day kat sini best. Family day kat sini lah. Sini ada berapa unit ni? 1, 2. Yang 3 segi ni 9 unit. 9. Bilik studio kita ada 4 unit. Bilik studio kita panggil bilik studio tu cuma kecil lah dari katil twin je. Tu ada speaker tu, ada karaoke ke apa? Ada, boleh nyanyi lah. Oh lah. Nyanyi lagu raya. Ya ni. Cantik lah ni. Simpul. Pretty lah Wak Hassan ni. Aduh. Yelah. Kampung tak ada apa buat. Yelah Wak. Betul lah. Wak tukang sendiri ke macam mana? Pasal Wak panggil budak Indon. Siapa yang design ni Wak? Design Wak lah. Oh lah. Kita buat lah. Pretty betul Wak Hassan. Cuma dia cantik lah. Ikut rasa sendiri je lah. Ya. Tak ada plan-plan. Ini area dia di Felda Suharto. Dia kalau nak dekat dia punya media sosial dia apa Wak? Di Wak Hassan Homestay ya. Wak Hassan Homestay, Facebook semua ada? Wak Hassan Homestay dan bilik sewa. Oh, dan bilik sewa. Felda Suharto. Felda Suharto, ya betul. Oh, ni untuk kanak-kanak punya? Ini untuk kanak-kanak lah. Ini untuk kanak-kanak dalam memang 3 kaki je lah. Ini kalau ni kita panggil Golden Room. Oh, Golden Room. Yang bawah ni family room je. Family room tu besar sikit lah. Dalam ada 2 queen, 1 single. Dia 2 tingkat. Tak sama bilik dengan yang tadi, Wak? Tak sama Tak sama, dia lain. Tapi 1 queen, 1 single. Oh, ni cantik Wak, hidup klik atas ni. Oh, ni tempat barbecue Wak ya? Barbecue. Sini pantry lah. Lalu kalau ada orang nak masak ke apa, kat situ lah. Oh, ni memang sesuai keluarga Wak. Kalau untuk family, rasanya kalau ikut apa yang orang cakap, sesuai lah. Boleh isi sesuai pergi sangat. Antara 80 ke 100 orang termasuk kanak-kanak lah. Hari keluarga. Untuk family day. Kan, pertemuan hari keluarga. Kalau dalam 10 keluarga. Oh, tak ada masalah. 10 keluarga tak masalah. 10 keluarga sini. Ni raya kedua dah start lah apa family day lah. Raya kedua. Dah booking lah? Dah booking lah. 85 orang. Kira senang cerita 2026 ni weekend full lah. Weekend full weekend dah full orang lepas Ramadan ni weekend full terus. Weekend full. Cuma Ramadan ni tak ada lah ya. Orang tak ada lah. Ada itu kalau ada orang kenduri meninggal ke, ada orang meninggal ke, ada tali lah pun semua. Buat tali ada. Oh ya. Ada juga yang buat kemari. Ada yang pergi ziarah kan, tak muat kan, ada sewa bilik sini lah. Itu je lah. Masjid Talil ke yang datang daripada apa tak muat sini. Sini. Itu je lah. Ini Felda Suharto berapa ni Wak? Kami ni tak ada Felda Suharto berapa, memang Felda Suharto je. Cuma kat dalam Felda Suharto dia ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat sampai peringkat 6. Dalam Suharto tu dia ada pakai peringkat je. Macam Wak sendiri peringkat 6. Orang tua Wak dia peringkat 2. Macam itulah. Sungai Tenginya mana? Sungai Tengi tadi kalian kalau daripada Bukit Taga, ada tempuh Sungai Tengi dulu. Macam itu. Kalau daripada Sungai Besar, ada terus kemari lah. Saya daripada Bukit Taga. Bukit Taga tempuh Sungai Tengi tu. Ada BHP diri kan. Tak perasan pula ni. Itu. Sebab ikut Tanjung Malim. Oh. Pahang. Ikut Tanjung Malim?
Dari mana? Pahang, Kuala Kubu, awak naik genting. Oh, ikut Batang Kali. Batang Kali. Oh, right. Okey. Batang Kali. Memang kena keluar Tema Lim lah. Ha. Lepas tu masuk Bukit Agar pula. Tak masuk. Terus kat mana Bila Sengit masuk tu lah Tanjung Malim, Pekan Tanjung Itu Malim. daripada Batang Kali? Batang Kali tapi tak masuk Tanjung Malim. Tak masuk. Lalu je. Lalu. Okey. Kita tengok bilik atas Wak. Bilik atas sama ke lain Wak? Dia agak lain sikit. Aku akan ambil kunci dulu ya. Okey. Sini. Ni nama dia Homestay Wak Hassan. Wak Hassan yang kreatif. Kau tengok kat tengah-tengah Felda macam ni tempat homestay. Ini kalau untuk family day memang cantik. Memang cun, memang ngam. Ni memang sangat sesuai. Sesuai sangat-sangat. Jangan hujan malam ni dah lah. Kalau hujan habis lah kita. Kita buat kat sini je lah. Cantik tak kat view dia kat sini kak? View dia cantik tak sini? Cantik tak view dia? Kalau tak nama buat bilik juga. Jangkanya. Bubur bilik Sontoloyo. Sontoloyo. Single double. Ini kalau family anak-anak 2 orang, 3 orang. Boleh lah. Sesuai. Kandar satu semua. Bukan ada, semua ada. Ini nama dia Homestay Wak Hassan. Homestay Wak Hassan ke Wak Hassan Homestay Wak? Boleh semua. Dua-dua boleh. Tapi kat sini bawah tulis Wak Hassan Homestay. Wak Hassan Homestay. Rasanya itulah. Wak Hassan Homestay. Kalau naik atas pun boleh. Atas? Tengok view lah. Oh iyalah. Boleh naik atas. Oh tangganya seperti sini. Atas tempat dia. Boleh naik, boleh. Ni. Oh cantik. Suasana cantik, indah permainan kat bawah. Semua. Cantik Wak Hassan ni, dia kreatif. Sesuai untuk family day, nak sambut apa-apa ke kan. Family day lah, very nice lah. Untuk hari keluarga, untuk syarikat, company, bos dengan staff-staff ke. Nak beriadah kat sini. Tempat ni memang sangat sesuai. Memang sangat cantik. Kat sini, memang cun. So malam ni, harap-harap cuaca okey. Saya nak buat satu MV kat sini. Lagu Takbir Raya akan keluar pada tahun raya tahun 2006 ni lah. Sementara raya tahun 2006 ni, saya riliskan sebuah single lagu raya. Saya berduet dengan Easter, Kak Zoro. Lagu ni berjudul Takbir Raya. Tapi saya buat santai-santai je lah. Tak adalah makan-makan apa semua. Saya dengan Kak Zoro menyanyi-nyanyi je kat sini. Dan nanti tengok view dia macam mana. Malam sunyi berdetak tepi hari raya.